cantiknya. Saya suka di sini. Inilah pantai culat semesta. Anda bersedia untuk memperjuangkannya. Saya beri amaran. Dia tidak akan mudah. Anda perlu letakkan tangan di belakang. Ya. Jika aja yang permulaan yang baik. Ini saya akan tegak puasa dan selamat berjaya semua. Pertama, Anda perlu mengambil airbrush. Dia tidak semudah yang saya sangka sebenarnya. Tetapi saya berjaya. Sekarang Anda boleh melukis. Awak memang kelakar. Kita dah lama buat Jangan ini. risau. Saya akan menyusul. Saya rasa saya melakukannya dengan baik. Mari kita lihat bagaimana Mia melakukannya. Asasnya sudah siap. Modifikasi masing sinut sky. Sekuiti yang pendek henna. Oh, I have the idea. Saya tahu cara untuk membuat lukisan yang sangat cantik. Anda perlu menggunakan penanda. Anda lihat bagaimana saya membuka penutup dengan mahir? Idea yang bagus, Mia. Pada kadar ini, awak akan kalahkan saya. Apa itu? Kenapa Jennifer jatuh? Saya cuma nak buka penutup penanda saya. Baiklah, Mia satu langkah di hadapan saya lagi. Dia sedang membuat pancutan yang cantik. Apa yang perlu saya buat? Bulu biasa akan membantu saya. Tidak, tidak. Oh, tidak, saya bersin sekarang. Oh, tidak. Disampaikan terjadi pada tubuh belakang saya. Itu Liberty Chat. Jennifer, bagaimana kamu boleh lakukan ini? Kate, apa yang awak ketawakan? Ambilin. Mia, kenapa awak percikan cat pada saya? Ini betul-betul kelakar. Dan jika awak percikan lukisan awak juga, ia akan jadi lebih seronok. Jennifer, apa yang kamu tengok? Adakah kamu juga mahu kena palu tangan panas? Apa? Tidak. Nampaknya sudah tiba masanya. Ya, kamu bernasib baik. Jadi, mari lihat apa yang kamu ada di sini. Mia merosakkan lukisan saya. Saya tahu awak tak akan suka. Saya takut kerja saya juga tidak akan menjadi yang terbaik. Semua kerana Jennifer. Hadis, guys, kamu just cewek saya. Di work saya yakin kamu suka hasil kerja saya. Oh, sejujurnya tidak banyak pilihan. Baiklah, Jennifer, you menang. Ambil air pancut itu. Hebat! Besar mana ia? Cemburu dengan aku. Orang-orang yang kalah. Aku sudah lama nak cuba coklat ini. Dan sekarang impian aku jadi kenyataan. Ya Tuhan. Kita hanya perlu duduk dan melihat ini. Kena curi coklat dari dia. Ayo, sebelum dia habiskan semua. Itu idea yang hebat, Mia. Sedap! Kemana semua coklat saya pergi? Saya putuskan untuk mengambil setiap daripada Tapi ini sangat tidak adil. Hello. Dan inilah satu lagi yang comel. Betapa gebunya. Menawan. Duduklah, sayang. Kita perlu tunggu sebentar sementara gadis-gadis itu melakukan kerja mereka. Omong-omong, mereka akan melukisnya betul-betul di muka mereka. Ayo, Fluffy akan jadi milikku. Awak akan lihat. Kami diciptakan untuk satu sama lain. Saya rasa solekan kucing akan sesuai dengan saya. Pensel putih, Taverkney. Saya lebih guna yang biru. Lihat betapa cerahnya. Tepat apa yang saya perlukan. Sekarang, mari kita lihat pada mata. Baiklah. Anda benar-benar sebuah ini yang saya harap lukisan itu akan kelihatan bagus pada saya juga. Namun asisten Flynn Mayer. Relax. It's just as if you look in them melihat cermin. Lydia Mai. Tidak siapa yang boleh kalahkan saya. Baiklah, saya sudah hampir setengah kebanyakan lukisan. Jennifer, bagaimana dengan kamu? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sangat suka proses ini. Saya juga... Apa? Masih tidak. Awak guna cermin. Itu tak adil. Kenapa awak tolak saya, Mia? Lihat apa yang berlaku. Kacau bilau. Itu sudah pasti. Awak perlu mengajarnya. Supaya dia tidak lagi melanggar peraturan. Kate, awak yang buat kami lakukannya. Maaf. Tak perlu. Berhenti. Mia, tolong. Lukisan saya hilang. Ya Tuhan. Tapi kenapa? Lagipun, saya sudah berusaha keras untuk itu. Tetapi awak tidak akan melanggar peraturan lagi. Tunggu sebentar. Nampaknya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Tidak suka. Hei Mia, boleh saya bercakap dengan awak? Nampaknya lukisan awak nampak tidak berapa baik. Tapi jangan risau. Saya akan bantu awak. Kita akan betulkan sekarang. Apa yang berlaku?
Apa yang awak buat? Tiba-tiba sekarang pun lebih baik. Banyak. Lebih baik sekali. Saya lihat semua orang sudah bersedia. Ni hebat. Kerana masa baru sahaja tamat. Sayang, jangan tengok sini. Tidak ada yang baik di sini. Dan bagaimana dengan saya? Ya, lebih berstrolai. Betul. Tapi Jennifer membetulkan semuanya. Awak menipu saya. Saya tak faham apa yang sedang berlaku di sini. Nampaknya kamu tidak mempunyai banyak pilihan. Jennifer menang. Baiklah, pergi kepadanya. Hurai, saya berjaya. Kucing gebuku. Mari sini, saya akan memelukmu. Oh, awak perlu saya perlu bersin. Ampnya Jennifer Elsasara Bulu. Nadlusin debay. Debur beng ambil anak kucing itu. Oh, ada sesuatu yang tidak kena. Ya, pergi berehat dulu. Wah, banyaknya sos. Kamu sudah tahu apa yang akan kamu lukis. Sudah tiba masanya untuk tunjukkan kamu apa yang perlu dilakukan. Ikan mentah yang besar. Saya rasa tiada sesiapa yang mahu dapatkannya. Kita perlu berusaha keras supaya tidak menjadi yang terburuk. Sos di pelu pusan Anda. Saya berdiri untuk berjuang hingga akhir. Namun tak bersendirian, Mia. Apa yang sedang berlaku? Jennifer, lihat sini. Awak buang sampah betul-betul ke muka saya? Oh, maaf. Saya tak sangka ia akan jadi begitu. Ia sungguh keterlaluan. Saya harap tiada sesiapa di antara anda mengganggu saya lagi. Sudah tiba masanya untuk lukisan saya. Mari lihat apa yang kita ada di sini. Aha, sos tomato. Nampak sangat terang. Sesuai betul di atas kertas. Mungkin saya akan menggunakannya. Dan saya lebih suka kuning. Alsis akan selesai dengannya. Lihat betapa cantiknya. Dot apa yang saya perlukan. By the way, melukis dengannya sangat menyeronokkan. Sayangnya sos itu habis dengan cepat. Kita kena pilih yang lain. Mustard sesuai. Sedikit berbeza warna, tetapi saya suka juga. Dan saya akan letakkan kecap di tengah. Gabungan warna yang hebat. Sekarang tiada siapa boleh mengatakan ia buruk. Wah, Mia sudah mempunyai lukisan. Ya, saya tidak tinggal banyak lagi. Sentuhan akhir. Nampaknya saya ketinggalan. Saya perlu segera mencari idea. Saya tahu, saya akan melukis dengan semua sos sekaligus. Ini akan menjimatkan masa. Tetapi baunya sangat sedap. Tak dapat menahan. Saya perlu mencuba sedikit. Sedap. Tak boleh berhenti. Saya mahu lebih banyak sos. Saya sedang menyemarakkan selera saya. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kawal diri. Jika tidak, kamu tidak akan ada apa-apa untuk melukis. Itu sahaja, saya sudah siap. Oh, tidak. Sisa sos jatuh tepat di atas lukisan saya. Alamak. MC tidak mau dibetnya lukisan itu semasa semakin suntuk. MC benar-benar terlupakan tentangnya. Selesai. Berhenti. Sedap. Oh, tidak. Saya tidak lukis apa-apa. Bagaimana boleh begini? Ini satu kegagalan. Mia mempunyai lukisan yang hebat. Pasti kalah. Namun, ini belum tamat lagi. Sos sampai pada lukisan saya. Sementara tak ada siapa nampak, saya perlu cepat tukar lukisan. Mari lihat apa yang lain ada. Ini ikan saya. Bukankah ia cantik? Susah nak bantah. Bagaimana dengan lukisan saya? Ups, kosong. Tak mungkin. Saya telah diperdaya. Jennifer telah menukar lukisan kami. Sekarang ini tidak boleh diuksikan lagi, jadi kamu perlu makan ikan, Mia. Selamat menjamu selera. Saya tidak suka baunya. Baunya teruk. Tiada apa yang boleh dibuat. Kamu mesti makan. Saya ada idea yang cemerlang diberi sendiri satu resek ikan itu. Situasi akan menjadi lebih sedap. Ternyata mengendalikan pembakar bukanlah mudah. Itu sudah pasti. Saya minta maaf, Jennifer. Saya melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi sejujurnya, kamu mendapat apa yang kamu patut. Oh, berhentilah. Wah, gigitan ini sedap. Tengok tuh. Saya takkan kata tidak pada ikan itu. Wow, dan aku mencoba juga. Terlambat. Kamu melakukan semuanya untuk mendapatkan ikan ini untuk saya. Lembutnya. Hebat. Hemat samin sedang rumah merah jambu yang cantik. Saya malah tahu apa yang perlukan wisuran. Hei, apa yang awak buat?
Apa yang you kursan dengan real mystery? Ainda Catwood's rating designer jid siapa yang si terawing saya? Mari kita mulakan dengan mengecat rumah. Kita akan guna cat warna merah jambu. Although terlihat itu sangat cantik, sebuah warna cukup ajaib dan ada warna merah jambu. Ia cantik. Ako si Rain Short Tiffany, yang ko akan buat, ko akan cat rumah hanya ungo. Mari kita tembak cat dari pistol. Seluruh rumah akan jadi ungo. Oh hebat, ada bumbung sudah tentu akan jadi hitam. Dan saya akan melakukannya dengan pembakar. What's bad that hebat? What's yang Jess Wakoris? Oh, why was the Halloween day? Ada di McQueen, semua adalah tangki logam. Kita perlu menutupnya dengan pembalut bata. As ikaw sobrang item, Sam, at saus di motor tingkaps. Better good. So, Sam, ay usod at sing bingkay. Dapat kita siap, Jess, and set your reward ting bumbung merah jambu terang. Wah, ia benar-benar menyerupai menara sebenar. Baiklah, kita sudah bersedia. Oh, hebat. Itulah yang saya mahukan. Serius? Baiklah, saya boleh melakukannya tanpa sebarang pembantu. Saya akan mempunyai menara saya sendiri. Oh, lihat itu dan ia lebih hebat daripada yang merah jambu awak. And secret pink berry kerman hitam gansinga senestron falcon ganti heart or simmer. Oh yeah, sang sigla. Sikin mangaki gam sikin milik akinaif doresta. Bang sa Josel! Tangisyaw! Dan di sini. Uy, say warrior ramai, stadban tombaktan for waner, and sacred siaford imster hate sends and stir perlu di chat their rats first, on bersain warnek kan. Garish and download and swearin shy and slam shy aman berwarna warni. It's offer with favor share hebat. Oh, yeah. Saya ada idea yang hebat. Anda akan paham apabila Anda melihat hasilnya. Baiklah, sampai siap. Lihat itu. Wah. Tunggu, apa bunyi itu? Pembantu saya perlu membuat serambi yang cantik untuk rumah saya. Betapa indahnya ada. Oh, tidak. Sakitnya. Saya terhantuk dengan tukul, sakit sangat. Apa yang patut saya buat? Berusaha paling last adalah melihat orang lain menderita. Yang patut tidak benar seterusnya. Saya tahu. Mari kita skruti yang ke beranda saya. Bard me secara kita resingka appearance. And sekarang, Pirchen letakkan bombong di atas dan pasang pagar hitam. Sedia, sekarang saya boleh memanggang di beranda saya. Mari goreng beberapa keping daging burger. Bau yang sedap. Gantungkan donat di sini. Dan, wow, bau apa itu? Wah, Tiffany sedang menggoreng sesuatu yang sedap dan saya sangat lapar. Apa yang patut saya makan? Oh, saya tahu. Saya akan buat gula-gula kapas. Saya ada mesin khas untuk itu. Mari kita cuba. Wah, lihat benda gebu itu. Dan ia sangat lezat. Oh, saya baru teringat bahawa rumah impian saya ada awan. Itulah yang hilang untuk gambaran penuh. Mari letakkan beberapa awan di sini dan buat laluan pelangi. Wow, yay, saya suka. Baiklah, Jess, rumah awak seperti dalam mimpi. Saya teruja, dan apa yang Tiffany lakukan? Mari kita lihat. Dispersion to late coral log chair ring hitam. Sparing and LA freeze lasers and Hana creative.
Indir Bowser, kalian sudah salah siapa yang tersesat. Dan kau verb sebab sesar. Wah, guys, rumah kau sudah siap di luar. Kamu berdua melakukan kerja yang cemerlang. Kita boleh teruskan. Sekarang kita akan buat ratchet dalam rumah. Bilik saya sangat kosong. Baiklah, mari kita gantung beberapa garland di sini. Begitu sahaja. Dan sekarang, saya perlukan langsir yang cantik. Indah. Apa lagi? Oh, saya akan ambil beberapa gambar. Saya sangat cantik. Hebat. Sekarang kita akan gunakan gambar-gambar ini untuk menghias langsir. Saya akan lekatkan mereka tepat di atas. Bake to side. Hebat! Siapa yang lebih cantik daripada saya? Yeay! Saya suka! Dan saya tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Kita ambil cat dan berus dan kita lukis seekor unicorn yang cantik betul-betul di pintu. Oh, serius tanduk na. And Twana River mempunyai tanduk yang cantik at beriksi yang tomel. Scarlet, bawa telinga kuning. Oh, Alanza Wisteria. Bikin tergesa-gesa. Anda udah may kidap niya karya agong. Oh, lihat itu. Lidah merah jambu yang comel. Dan ia sudah siap. Saya tidak suka siling itu langsung. Mari, hias dengan tiup buih. Mereka berwarna dan menyerupai pelangi. Wah, saya suka. Dan saya mahu gantung bantal lembut berwarna merah jambu di dinding berbentuk hati. Sangat keren dan romantik. Bagaimana dengan lantai? Also, inostarek, tadisalikin puree dan opersisyon ng merah jamdos. Aning keselingan box main and display bantal. Ito akan jadi one night indah. Saya tidak boleh minta yang lebih baik. Sekarang saya boleh berehat sedikit. Saya telah memutuskan untuk menghias bilik saya juga. Baiklah, saya sudah menggantung garland dan akan ada poster album rocker kegemaran saya di dinding. Bagus. Sekarang kita akan gantung lebih banyak rekod vinyl di dinding dan buat meja daripada tayar. Members tetakel lilin, labah-labah, stella berding sini. Beberapa tengkorak juga tidak salah. Mari letakkan kerusi comel di sini. Dan sempurna. Saya sangat suka bilik saya. Saya tak sabar nak adakan parti di sini. Oh ya, saya perlukan pembesar suara yang paling besar. Wah, you the crowd menjadi party yang bising. You know jirannya Jaspers dia untuk ini? Sekarang sorry mainkan solo gitar kegemaran saya. Ini pasti akan membangunkan Jess. Oh, apa bunyi itu? Oh tidak, itu musik yang teruk dan terlalu kuat. Saya sedang diterbangkan oleh gelombang bunyi itu. Oh, adakah jiran gila saya, Tiffany, telah memutuskan untuk mengadakan konsert rock di sini? Sekurang-kurangnya Jess boleh mendengar musik yang bagus. Tidak mungkin. Matikan. Tidak, saya tak boleh dengar ini. Telinga saya akan jatuh. Berikan kepada saya. Adakah Anda mahu bermain gitar? Simpan ukulele itu. Sekurang-kurangnya bunyinya lebih baik. Jess, adakah Anda serius? Betapa menjijikkan. Saya tidak... Saya baiklah, si mari lihat. Apa yang boleh saya lakukan? Saya perlukan gam. Hatakoro, letakkan beberapa titis pada rumah. Hebat, sekarang gam tidak diperlukan. Oh, batu delima saya. Ia kelihatan hebat. Saya ada hati ruby dan saya perlukan beberapa buah. Ia sangat cantik.
Mari tambah beberapa berlian. Tidak buruk. 3, 2, 1. Oh ya, gelembung berlian di seluruh rumah. Apa yang sedang berlaku? Apa? Adakah itu gempa bumi? Rumput saya! Baiklah, saya perlukan rumput untuk bumbung. Ya, sesuai dengan rumah saya dengan sempurna. Beberapa awan guruh, saya perlukan hujan. Sekarang ada bunga yang cantik, hebat. Wahai, saya tahu apa yang saya perlukan, merchant. Walaupun Anda tahu ia terlalu kecil, saya perlukan yang lebih besar. Wah, itu hebat. Betapa kuatnya. Kelly, tangkap saya. Oh, saya mau lihat apa yang berlaku. Wah, bumbungnya sangat berkilau. Bagus. Saya diliputi debu. Chloe, hati-hati. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya perlukan seorang badut. Hai, boleh saya ambil beberapa belon cerah daripada awak? Boleh, tapi bayar. Ini, ambil beberapa batu D5. Oh, saya terbang pergi. Selamat tinggal. Ada banyak belon dan ia sangat tinggi. Tolong, saya perlukan batu D5 dengan segera. Belon meletup. Saya mula turun. Baiklah, itu pendaratan yang lembut. Dan saya berada di atas bumbung. Biar saya lekatkan balon saya. Hebat, saya sangat cantik. Oh, cermin saya. Kelly, kamu pecahkan cermin saya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Saya terfikirkan sesuatu. Sekarang saya ada satu berlian besar. Betapa cantiknya. Dan saya memutuskan bahawa rumah saya memerlukan hiasan alpukat. Satu hiasan yang comel, menggantungnya di pintu. Oh, insert idea. You're the last tora apa di pintu air. Stover pusing. Sekarang beri sekitar hias rumah di dalam. Oh, Wayne Chloe Sohoy cantik. Betul berlian di kilauan tambahan itu. Rumah Kelly, litis ya romantik, banyak hati. Rumah Sheila terlihat seperti hawan sebenar. Wayne terus sekarang tanah. Ini suanya sangat kosong. Frame soy darciver di lantai. Tak ada rumput dengan cendawan. Tunggu. Satu idea. Mari ambil reben. Saya mahu membuat konfeti hijau di dinding dan tanda neon di sini. Biar saya pasang meja zamrud saya. Luar biasa. Saya perlukan lebih banyak cahaya. Lampu zamrud. Ia akan kelihatan hebat di sini. Baiklah. Saya tertanya-tanya apa yang Chloe fikirkan. Satu idea terlintas di pikiran saya. I daughter chat pirax, you're serulate so. Oh, resion chalix. Such restings. I really cruising. Oh. Bagus. Bagaimana dengan langsir? Ia kelihatan luar biasa. Awak tahu tak, sepatutnya ada meja di sini. Ia seperti berlian besar. Saya akan gantung lukisan yang indah di dinding. Baiklah, saya perlukan gambar saya. Saya sangat cantik. Enen mekul dengan gula kali kegemet. Saya coba membentuk berlian. Sudah betul. Ia fawad lazat. Aduh bahasa kayak menjilat jari Anda. Wah, semuanya sudah siap. Dan saya boleh menikmati gula-gula saya. Sedap.
Apa yang patut saya lakukan? Betul, lava di lantai. Ia kelihatan hebat. Oh ya, tunggu sebentar. Saya ada pistol air, tapi saya akan letak batu delima di dalamnya. Mari tembak ke dinding. Wow, ia adalah hati yang diperbuat daripada delima. Lihat hiasan ini. Ayo letakkannya tepat di tengah hati. Dan bibir Ruby, apa yang lebih baik? Kerusi sempurna saya. Dan saya perlukan meja. Emas Joris Jenius, beri kita perlukan lampu di wine seperti sejuk dengan minuman sejuk. Ya, suka Coca-Cola. Cutria tersangat yang betul-betul sempurna. Hello, gadis-gadis. Oh, matahari. Tetapi saya boleh membuat halaman yang cantik. Lihat itu, saya malah ada kolam. Terasa segar dengan segera. Bagus. Dan saya perlu menunggu bungkusan saya. Oh, ini dia. Ia sangat berat. Hei, mungkin awak boleh tolong saya? Boleh ambilkan tolong? Tolong sila. Tetapi dengan bayaran. Ini sepatutnya cukup. Ini batu delima. Hebat. Mari kita lihat apa yang ada dalam bungkusan Anda. Payung pantai, kerusi pantai. Oh, hello. Anda perlukan bantuan dengan buayan. Tolong. Baiklah. Apa ini? Berlian sebenar hebat. Mari kita mulakan. Selesai. Bagus, terima kasih. Ya, Anda boleh pergi sekarang. Biar saya buat sedikit magic. Saya mahu bantal lembut. Oh, mari ambil koktel dan mula bersantai. Indah, gadis-gadis, kita mempunyai rumah yang begitu cantik. Gadis. How's Menier came ke dalam cabaran? Si seorang firman yang membuka peti besi saya. Sangat keren. Oh, saya dapat milkshake Snickers. Tapi macam mana nak minum? Awak bergurau? Awak cuma perlu buka penutup. Macam mana saya tak terfikir sendiri? Boleh saya cuba? Sudah tentu. Tidak. Ini adalah shake saya, jadi saya akan meminumnya. Tambahan pula, ia sangat lazat. Benda yang sedap seperti ini patut diminum oleh saya. Tamak. Sekarang saya akan tunjukkan benda yang sedap. Jika koktel itu sangat lazat, biarlah ia dicurahkan ke muka kamu. Apa yang kamu lakukan? Sudah habis. Dan ini sebenarnya sudah sekian platform untuk diminum sekarang. Ini gue sudah keadaan. Kini giliran saya untuk membuka peti keselamatan. Ikan? Kenapa ada orang ada koktel dan saya ada ikan? Sangat menjijikkan. Saya di air si Miss James Mai. Jauhkan dari kami. Tidak makan sebelum ia membuat seluruh bilik berbau. Kalau saya muntik... Ini halaman kamu. Salah. Oh, betapa menjijikkan. Tadi saya minta supaya sinema restoran ikan itu gitu. Tapi kamu mesti. Ada hindi, okay? Apa? Ingatkan sambut. Ia menjijikkan. Kenapa awak buat Kita saya? makan ini. Singkirkan pelacur ini dari saya. Apa yang awak ketawakan? Lebih baik buka peti besi awak cepat. Saya setuju. Sudah tiba masanya. Itu sahaja. Satu gula-gula Skittles. Jadi ia mesti sangat sedap. Gula-gula biasa? Pelik. Upstairs soldering is out. Gadis-gadis, saya rasa saya menghidap Skittle Mania. Saya sudah bermimpi sakit sejak kecil. Hebat. Sekarang saya ada gula-gula yang tidak habis-habis. Boleh saya cuba juga? Sudah tentu. Sedapnya. Kate, awak nak satu. Tidak, ia menjijikkan.
Ini benar-benar That's satu-satunya. pinagawin cool. Mereka semua sekarang ada cheeseburgernya juga. Aduh, tidak. Betapa teruknya. Baiklah, dalam pasigar perai, saya bakal sabar periteri river. Alangkah terkejutnya. Saya tak pernah ada begitu banyak. Amori ini phone salman. Cuy, itu terus kah? Seperti biasa mereka bagus. Gula-gula getah. Gadis-gadis, pernahkah kamu nampak ini? Sira. Ada stirred up? Shots. You shiz diver cross their rear? She bisa saya mesti secepat mungkin. Oh ya, lihat saja berah. Ya, hanya mau telan terus. Hai Anar, Kate Snisking, Yours, kurang-kurangnya mengambil sekte gigitan daripada kepala propnya yang masih ada. Dia pikir dia akan... Hola, sudah saya bangun. Jangan fikirkan langsung. menyentuhnya. Ini semua saya punya. Baiklah. Saya akan lihat apa yang saya ada. Saya harap saya tidak tahu itu. Saya lebih takut pada perang daripada sesiapa pun di dunia ini. Kenapa saya dihukum begini? Kau dihukum seperti ini? Tolong jauhkan kengerian ini Adakah dari saya. saya sedang... Tepat sekali. Ada ide bagus. Penyedut hampa gas kecil akan menyelamatkan Kate. Oh, syukurlah. Oh, tidak. Satu cacing belum dikeluarkan. Di mana? Yang mana satu? Prob Suzy Radas bibir. Oh, saya benar-benar satu. Dapat tidak main spesial. Kate, lepaskan pembersih vakum tu. Berhenti cium ia. Tugasku selesai. Betapa baiknya aku ini. Wah. Kate, kamu patut lihat bibir kamu. Kamu kelihatan seperti katak sekarang. Dan ketawa pada biasa orang lain tidak baik. Tu kini dapat habiskan cacing-cacing tu. Apa yang telah Anda lakukan? Betapa mengerikannya. Menjijikkan. Jauhkan mereka. Ya, Arkeasi Storius Priamanti ke dalam peti besi itu. Tersiarkan tengok. Wah, ada sejenis ramuan di sini. Saya harap ia akan menjadikan saya gadis paling cantik di dunia. Perasaan yang pelik terjadi pada saya. Tolong. Oh, saya begitu kecil. Tolong pegang saya. Comelnya. Saya cuma nak belai bayi ini. Oh, wow. Sekarang segadis Tirasenti. Nesas Fanis. Contoh ya. Sekarang Papa Kede and the Sering Chaplin biasa. Oh, ya, bisa comel. Yang cuma mau bergantar. Oh, ya sakit. Ya, jika yang kawan flashband Sisi Star, dia mesti membayar untuk ini. Oh, sahaja. Kate, kamu juga mau menonton seorang gadis kecil melawan cacing, bukan? Saya fikir ini sangat menarik. Ayo. Julie, kami percaya pada kamu. Tidak. Saya harap dia akan bertahan. Ya, dapatkannya. Baik. Ya. Julie, angsa terhebat sekali lagi. Julie, tahniah. Dia sangat hebat. Gadis-gadis, semuanya berkat sokongan Anda. Berapa members kamu ada si Kaling? Oh, tidak. Saya betul-betul mahu makan daging mentah. Bukan untuk kamu, perempuan. Maaf, tetapi ini terlalu banyak. Ini pinggan untuk kamu dan selamat menjamu selera. Kamu sangat biadab. Ini bukan daging, tetapi getah sebenar. Ia mustahil untuk menggigitnya. Itu sahaja, saya sudah cukup. I saw dan garpu pada berbian warni. Jadi meleb. Oh, saya iras saya telah sedikit sekarang. Sekarang saya malah boleh makan sepinggan. Baiklah, ada orang yang mendapat idea untuk menggoreng saya atas sebab tertentu. Ia tidak realistik, cheated raw. Satu keping membuat saya es. Saya tidak muat lagi. Mari. Julie, lebih baik awak buka dengan hati-hati. Baiklah, mari lihat. Dan tongkat sihir misteri ini menunggu saya di sini. Wah,
Saya tertanya-tanya sihir apa yang mampu dilakukannya. Dan bagaimana saya boleh mengetahui apa yang dilakukan oleh tongkat itu? Awak cuma perlu memutarnya. Saya minta maaf. Saya sedang dijebak. Saya rasa saya telah belajar. Yang apa yang saya sedang walaway? Tidak malukah kamu membakar barang orang lain? Itulah yang beri mahu, bukan saya. Oh. It's the user sign si utikuan sadar kurser. Mariali kanyai atas meja sebelum kita semua terbakar. Kate, saya tiba bersedia untuk kawas buka peti besi itu. Itu star praise saya. Serek sornak sel for desasnia. Emat dalam niau ada sesuatu yang sedap. Mari kita cuba ais krim yang lazat ini. Angkat tangan. Saya koyo seders tu baldi dan tidur There is bond ice cream di Seapool. Itu milik Saya saya. Mayfrey, sudus berarti sestiak seri sensumakan. Cerita yang lebih besar. Sekarang mari kita pergi. Mahukan hari panas, musim panas. Bolehkah kamu biarkan kami menjilatnya sedikit? Tidak. Masukkan semula lidah kamu ke dalam mulut. Tama. Kate, apa yang terjadi kepada kamu? Dia agak tegas. Ya, saya transformingnya. Saya yang inspirasinya. Tongkat itu akan membantu. Gadi-wadi, terima kasih banyak. Yunawa saus sebanyak selani. Seperti sekarang, saya hanya terbakar. Anas false husin sventuri masor daging lebihan. Refer klor menta. Les kuas kebab yang sedap. Siya baru saya mau ada bola pro. Kate, topi yang terbakar milikmu menyelamatkan saya. Sedap. Saya memasak daging yang sangat enak. Dan terima kasih, Kate. Oh, sudah tiba masa untuk mengetahui apa yang saya bazirkan daging kali ini. Wah! New telly is the scribble steering the sound extra foot. Hey, layered soyma yang perlukan. Oops, tak ada masalah. Saya akan betulkannya sekarang. Ia sakit. Berhenti sebarkan penutup. Saya tak akan buat lagi. Sekarang saya hanya akan makan Nutella yang lazat. Chili. Kamu tak boleh impikan tentang pes coklat. Seperti tuanya. Betapa tamaknya semua orang. Sebenarnya saya pun tidak dapat setitik pun. Sangat bagus. Oh, gadis-gadis. Saya ada masalah. Tangan saya tersekat dalam balang. Tolong saya keluarkannya. Baiklah. Kenapa tidak, kawan berbulu? Walaupun kita sangat tamak. Ayo, gerak. Tinggal sedikit lagi. Akhirnya. Oh, ada sisa pes dalam balang. Khas untuk kita. Terima kasih banyak atas bantuan anda. Saya fikir saya perlu meninggalkan balang di tangan saya. Oh, ada lagi. Kate, giliran awak buka peti keselamatan. Saya nak berroll di sini? Oh, tak. Sepotong keju busuk dan saya berai menunggu saya di dalam. Gadis-gadis, ini di luar kemampuan saya. Saya rasa Julie dan saya akan membantu anda. Sudah tentu, kami akan bantu anda masukkan keju dalam mulut anda. Saya dapat rasakan itu. Gadis-gadis, ia benar-benar menjijikkan. Saya hampir muna. Julie, free yang ada dalam peti besimu? Saya juga sangat berminat untuk mengetahui. Akhirnya kita bebas. Apa yang Baby Britney mahu kali ini? Iya. Britney, ayo, tunjukkan kepada kami. Saya mahu burger. Boleh buatkan satu untuk saya. Itu tidak boleh lebih mudah. Hei, jangan keluarkan taring kamu pada saya. Oh, kamu memutuskan untuk mengejek saya, zombie bodoh. Takutlah kepada saya, manusia. Roti ini kelihatan terlalu buruk. Yang merah jauh lebih baik. Roti hitam nampak lebih keren. Kamu semua tak faham apa-apa. Kulit, saya tak perlukan itu. Zombie, boleh tak awak lebih berhati-hati? Ger. Baiklah, apa yang ada di situ? Sedikit bawang putih. Vampire, adakah kamu mahu? Kamu bertindak balas dengan pelik. Baiklah, apa-apa pun. Di mana roti saya? Ini yang saya perlukan. Bau busuk yang sempurna dan warna hijau yang cantik. Wednesday, lihat. Vampire, awak suka tak? Oh, aku tidak faham apa-apa. Saya perlukan sayur-sayuran. Mari kita potong-potong.
Saya sudah lama di bawah tanah. Oh, tangan saya. Maaf, vampire. Habo, jangan bunuh saya. Saya sangat minta maaf. Ini semua untuk tunas. Baiklah, sudah tiba masanya untuk memasak. Saya perlukan salad ini. Ia sempurna. Apa? Zombie bergerak. Seronok sangat menakutkan mereka. Baiklah, mari letakkan sedikit silat, beberapa tomato, dan sudah tentu patty yang sempurna. Kita hanya perlu memberikannya sedikit bentuk. Dan juga kita perlukan sedikit keju. Dan saya akan menjadikannya sebagai gigi. Lihatlah itu. Oh, hai kawan lama. Mata akan kelihatan hebat dalam burger saya. Oh, terima kasih banyak. Sekarang mari letakkan mereka di atas. Dan saya perlukan sedikit rasa. Baiklah, kita akan tambah sedikit lada. Ya, lihat. Ia juga tanduk. Betapa hebat. Sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat hebat. Di mana papan saya? Ayasin terkemercur calling farger and caskian serger volt. Gawin kuwakat di gogolans. Oh, yeah. Kebersakian seperti dominasik pada misakar dengan sepichmal. Oh, providerate komentaryak das doslak. Hagar it would know for their burger. I bake chaos. Adakah awak pasti, Wednesday? Itu hebat. Hey, itu terlalu kuat. Awak tak perlu charge saya lagi. Saya okey. Saya rasa itu sebenarnya kelihatan menakjubkan. Mari kita biarkan di situ. Dan kita akan tambah bahan rahasia. Oh, ya, saya memang suka. Baiklah, semuanya untuk bayi. Ia mengerikan. Saya akan gunakan sos tomato lama yang baik. Ia lebih menyelurkan daripada virus pelik Anda. Ayar. So, make sure they're going gray so biar di starching prekin deriya untuk hiasan. Ini mata, dan saya ada burger labah-labah yang hebat. Ya, baiklah Brittany. Kamu boleh mula. Oh, apa itu? Adakah zombie telah memutuskan untuk memberi saya lengan? Oh, awak tak suka. Saya akan letakkannya kembali ke jiwa saya. Apa perkara seterusnya? Ini kelihatan lebih comel. Saya perlu mencobanya segera. Oh, kenapa rasanya pelit sangat? Adakah ada daging mentah di dalamnya? Oh, tidak. Ia menjijikkan. Saya benar-benar berharap Burger Wednesday jauh lebih baik. Baiklah, mari kita coba tapak kecil ini. Krepek sedap. Dan burger? Wah, itu sedap. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Ya, saya tahu saya akan menang. Oh, itu mengerikan. Rambut saya. Kena betul kan? Berhenti ketawakan saya. Pusingan ini saya mahu kek. Apa? Saya kalah. Akan buat. Darah segar, saya akan buat. Senang. Kepala saya hilang. Entah kemana. Wednesday. Oh, tak kisah. Saya akan mula. Kita perlu buat kira untuk kek saya. Saya perlukan beberapa biji telur. Tangan beberapa kali saya sudah berusaha sampai I was pointed out for it. Bermain dengan mainan saya. Berhenti buat begitu. Oh, saya ada sesuatu untuk kamu. Ini adalah trampolin istimewa. Hebat, dia sangat comel. Maksud saya, yang menjijikkan. Kembali kepada memasak. Kita perlu masukkan sedikit tepung. Tangan ini terlalu banyak. Keluar. Apa itu? Awak dengar saya? Saya akan makan awak. Rabu. Apa benda tu? Tak apa. Di mana saya tadi? Baiklah. Tuangkan susu. Dan kemudian saya perlukan sekuntum mawar. So, daripada saya mengecat semuanya dengan warna hitam. Mari panas cabai kes warna dan gabai and maize one kuala pan. Soda maize untuk membakar. Tunggu sebono. Saya makan tunjuk banyak isu memasak sebenar.
Kayak awal speak masakan Pontianak yang saya dapat daripada ibu kegemaran saya. Sekarang mari kita cari resipi yang betul. Baiklah, mari kita mulakan. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Kemudian sebenarnya saya akan betulkan solekan saya dulu. Sedikit tepung, susu, dan pewarna merah. Mari kita kacau dengan baik. Kita perlu lakukan ini dengan cepat kerana ada banyak lagi yang akan datang. Macam Fuit, piawan kerja yang hebat. Baiklah, mari kita teruskan. Masukkan ke dalam acuan dan hantar untuk dibakar. Wah, ini adalah buku Pontianak. Ada apa-apa yang berguna di sini? Tidak. Ini sangat rumit. Saya langsung tidak faham ini. Saya rasa saya patut guna macam itu. Ya, kita akan ada serdah. Kemudian saya akan tambah garam dan gula. Dan sekarang bahagian kegemaran saya. Zombie. Apa yang salah dengan vampire? Ya ampun. Astaga. Saya tidak tahu. Apa yang awak mahu saya lakukan? Perlukah saya ikat? Apa yang awak dah buat? Lepaskan saya. Aduh, siapa yang buat ini? Darah siapa yang patut saya minum sekarang? Baiklah. Saya akan terus membakar. Mari letakkan krim di atas kek. Maaf, boleh saya rasa? Saya akan bayar untuk itu. Tidak. Hanya $1. Saya akan ambil ini. Saya harap ia sedap. Zombie ini. Saya rasa darah perisa strawberry akan hebat untuk kek saya dan sedikit lubang. Sangat menakjubkan. Dan tuangkan semuanya ke atas kek. Work harder. It's Sanitas. Where is Sinak Joken? Warip Liker Sir is hiasan. Cake kalawar chantik Sir Stow Shop. The Kinker and Jijikian. I will rejuker cake Sir Kagets Haybert. Zibber cake Hadom Sure Saker Worshalurki. I grew this psychotic cream and hydrogen was sent in a spatula. Jene Kaiselan being Mujaman Shwani. Yeah, as much a convexing. Hebat! Kaya menakjubkan. Menyusun tulang-tulang. Lapisan kedua akan ada laba-laba. Dan yang ketiga akan seperti raksasa di bawah katil. Kek saya yang menakjubkan sudah siap. Di mana tulangnya? Zombie, saya akan lepaskan piranha pada kamu. Berikan saya tulang itu. Menjijikkan. Ups. Macam mana saya nak letak tulang macam tu pada kek anak perempuan? Baiklah. Mungkin dia tak perasan. Kek sudah siap. Jadi baik milih rasa. Zombie, you tak buat apa-apa. Tidak, tunggu. Saya akan lakukan semuanya. Saya akan gabungkan dan saya akan otak kering sedikit ini dan sedikit sirap. Saya rasa saya boleh. Saya rasa ia sudah siap sebenarnya. Saya tak boleh masuk. Ayo. Yeay, kek sudah siap. Apa benda itu? Saya tak mau makan, tapi saya kena cuba. Harap saya tak jadi zombie lepas ini. 1 gigitan. Ew, tidak. Saya tak boleh. Tidak. Teruskan. Kawan. Kenapa biskut ini begitu lembek? Saya tak boleh. Lebih baik saya cuba kek merah ini. Ia lebih cantik. Wow. Lihat itu. Ia sangat lazat. Baiklah, ini pasti pemenangnya. Tiada matahari. Apa yang Britney kecil mahukan kali ini? Woohoo! Saya mahu milkshake. Ya, mate saja. Saya perlu memikirkannya. Saya tak boleh fikir. Jadi saya akan kacau. Bleh. Kamu tak perlu sentuh susu saya. Resipi untuk milkshake yang sangat sedap dari saya ialah susu dalam pengisar. Kemudian ais krim coklat. Water repot tablet interact di warm. Ajis pearl kan android hari ini lihat ini.
Apa? Hebat. Mari kita sugar ke dalam campuran yang lain. Bagus. Sekarang mari kita kisar. On zombies, carrots. Here scenario throughway, jadi tincture dan pension, cream pattern semedios. Masukkan straw, Interian licorice is seperti night cocktail shea. Here syrup strawberry, yardi iteration race. Selesai. Hooray untuk saya. Saya seorang genius. Koyori, cocktail hain pisirek sibirak, yuafur tambers lira, coklat, dan celup gelas kegemaran saya di dalamnya. Lihat itu. Oh ya, lihatlah sirap menitis seperti darah. Sekarang mari kita teruskan membuat smoothie. Kita akan masukkan sedikit tembikai ke dalam pengisar dan sedikit lada merah. Tomato juga tidak akan berlebihan. Baiklah, mari kita kisar. Serve menuang kenyek sal jelas kera emperin krim pudar di atas. Taburan warna hitam Schneider bernifer ligaw buat lapisan jeli ini rawat comel. Sekarang mari kita hantar ke dalam gelas. Dan sebatang straw, koktail Pontianak yang sempurna sudah siap. Apa pendapat Anda? Zombie, ayo. Oh, betul tu. Macam mana nak buka benda ni? Baiklah, saya boleh urus tanpa ia. Apa yang saya perlukan hanyalah segelas dan sedikit Sprite. Lihat itu. Mari tuangkan. Baiklah, penting untuk tidak terlepas. Sekarang satu skop ais krim hijau. Masuklah. Sempurna. Dan sekarang saya akan gunakan sedikit sirap strawberry. Saya tak tahu kenapa, tapi tak apalah. Otak marmalade. Ya, seri sudah rendahin. Teh, seber lebih baik. Straw. Agar menghias dengan beberapa cacing. Baiklah, adakah semua orang bersedia? Mari kita pergi. Ayo. Wah, semua koktail nampak begitu menarik. Saya nak cuba yang ini. Sedapnya. Yay. Wah. Apa yang kita ada di sini? Adakah ini darah? Menjijikkan. Bleh, saya hampir tidak dapat menelannya. Tidak. Ini belum selesai. Wah, ini sangat besar dan berat. Oh, saya harap ia benar-benar sedap. Ia menjijikkan. Baiklah, zombie menang. Apa? Dia pilih saya. Oh, ayuh. Oh, kawan. Memulakan cabaran memasak baru. Adakah anda bersedia? Jadi, untuk siapa kita memasak? Oh, nenek, ini adalah anak patung yang paling berbahaya. Ia hanya laser. Nekor Sazrak dikunci. Sangkar. Apa? Tidak. Ini topi kegemaran saya. Mark, orde kurterin. Burster water tea cake. Artaberningo. Tidak, ini topi kegemaran saya. Baiklah, mari kita mula memasak. Adakah anda sudah memikirkan sesuatu? Oh, apa yang perlu dipikirkan? Mari kita mula memasang kek. Kek krim. Kemudian kek lagi. Kemudian lebih banyak krim. Dan seterusnya. Ia tidak sukar langsung, Chef. Mari kita lakukan bersama. Apa yang kamu lakukan? Saya memicit keluar jeli madu ke atas kek. Mari, Chef. Oh, tidak. Bersit. Archonal Borig. Aindaran Mingtree Satring. Aindaran Bangtree Satring. Satring. Tunggu. Sasaran belum dikesan. Akhirnya, saya memerah keluar jeli dan sekarang saya perlukan krim. Kami ratakan kek dengan krim dan ia sepatutnya licin dan biru. Sapukan semuanya dengan spatula. Oh,
Oh ya, referring metro tinggi beja hujan. Ambil patung-patung kita, nenek. Lihat patung-patung cantik yang saya buat dari mastik. Ini, jangan bergerak, anak patung itu telah berpusing. Nenek, hati-hati. Sasaran dikesan. Dikesan. Saya menembak. Nenek, lari. Oh tidak, itu kuat sekali. Malangnya kayak nenek rosa. Bagaimana Anda akan dapat membaikinya dalam masa yang singkat? Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Ya, Kurt, you present idea yang how. Just stop. Share akan buat pelangi daripada kek saya. Sekarang anak patung itu pasti akan menghargainya. Dan saya akan letakkan figurnya di atas kek. Selamat hari jadi. Wah, nenek ada idea yang hebat. Saya mahu buat kek yang sama baik. Baiklah, yang perlu sialak, ada storing sebihan, ada sekarang saya lagi pemicit krim, ada stay dengan ladiner, it's now well for you tinggal straight back galas here. First thing you do is salad shit. Licorice. Ano it's a break wiggle with step. Yes, and with gaya tramadol, still licorice. Mulai daripada gula-gula, and mulut daripada marmalade. Oh ya, saya sudah sediakan semuanya. Selamat menjamu selera, anak patung. Around you put toast cake, more exposed to clippers. Your doors cake and always beats. Iberts nene, it's so cool. Yeah, sang, yoye, why do you musnek kanya? Giving Gary, ironic. Who on it like your thoughts as easy. Sampai tayo special ako kapasan cake, but why click deep to tas bit a spotong. Isyak podcast. Aubrey, Darkin. Or is it called satisfree perkngardi the right? Chef, wala pala siya sa chiche yung waistcoat toy ko sa point na ada na patong di pas atas pelangi yang kelihatan seperti saya. Itu menarik. Mari ambil sepotong. Wah, ia sedap. Nenek telah menang. Yay, kemenangan saya. Saya sangat gembira. Wah, bunyi apa itu? Awan begitu gelap. Apa yang akan berlaku? Wow, great crabo. Routes at trade sale about an anti-sales lay. An ice nickel burger. Super boy. Mari kinaga! Sedia. Baik, saya bawa poin ni furniture kue. Kita goreng potongan daging. Seterusnya, kita akan potong sayur-sayuran tentunya. Kita perlukan lebih banyak lagi. Sekarang kita pasang burger. Ya, lihat betapa comelnya roti yang saya buat dalam bentuk beruang. Dan kita juga akan buat kentang goreng, tetapi ia akan dibuat daripada apple. Wah, chef, apa yang gua buat? Dia juga buat burger laba-laba. Dia nampak menakutkan. Tepat seperti yang Rabu perlukan. Dia suka semua benda yang gelap, malah berjaya buat sarang laba-laba daripada sos tomato. Nenek, jangan datang terlalu dekat. Oh, sahabat-sahabat pelik cara Widget Squad, saya masih boleh mendengar. Chef, apa yang salah dengan awak? Jangan tercekik. Awak okey, sayang? And seperti idea, saya buat burger manis. Yours sendiri unik. Wednesday, Racer tidak penerimaan seciti seperti ini. Saya ada banyak benda sedap di sini. Saya ada strawberry juga. Dan saya akan guna sapuan coklat. Kemudian sudah tentu, saya akan guna beberapa Oreo dan Nerds. Oh, ya, lihat roti itu dengan Nutella. Kerja yang bagus, sayang. Selamat menjamu selera. Wednesday. Or buat your burger and so the shandardas for the shamalans. What sounds hands dirty makers is Corrigan or so. I was number one. Your hair is turned coin, but tea bikers in your tears. I can't bite him here, Bergnay. He hadn't spot our burger manas. I'm a cheap manasan. Blay, betul-betul, saya sudah coba bersungguh-sungguh. Apa ini? Wah, burger laba-laba. Betapa indahnya. Mari tweet saya. Ya sangat terus. Saya suka. Mari rasa. Sedap. Chef, Anda yang terbaik. Ya, saya telah menang. Saya cuba yang terbaik. Oh, Chef, kami bangga dengan Anda. Betul, Kurt? Oh, sayang. Jangan kecewa. Self, their Linda, as dance from Mazzy de Videras. Wow, and Grace a robot, and work with until scoring fire snake at a friend's brand. SBA Joeberry, robot VRU cocktail. Erdi editor friend. Oh, hayat saya your friend was di buat. Kita follow kan lebih banyak gula-gula masam.
Adakah ini benar-benar apa yang orang makan sekarang? Saya tidak pernah mencuba apa-apa seperti ini. Oh. Ni vet ni Twitter baling nu. Oh, sudah seperti pada waktu itu 12 tweet. Ya, ia mangit masam. Kurt pikir itu adalah ide yang baik untuk membuat koktail daripada gula-gula masam ini. Mari kita lihat apa yang dia hasilkan. Today we're going to bring it up. Ang berjanji soda, wow, and a goreng amber sport. Ini dengan baik, we're going to berkilau dengan cantik. The fish ini mesti dapat. Oh ya, dia cahaya yang keluar daripadanya. Kurt, Arona ini betul-betul okey. Sepatutnya ia bercahaya seperti ini. Dapat Kurnando? Wait, koktail teh kodek siap pada wadis perlebihan gara-gara dalam gelas yang paling cantik. Baiklah, saya rasa anda patut membuat koktail yang sangat sihat dengan sayur-sayuran. Pemanisan dan itu tentang bejer. Saya tadi yang melakukan sebab ia sayur-sayuran. Oh, tak bisa saya. Wah, siapa sana ya rosak? Yus ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Ia tidak sepatutnya begini kan? Nenek Kurnamanya dia sudah bersemen terlalu banyak sayur dalam pengisar. Dan pengisar itu telah rosak, tetapi robot itu pasti boleh membaikinya. Tunggu sebentar. Ya. Oh, terima kasih sayang. Sekarang tuangkan ke dalam gelas. Nampak? Stop. Saya akan makan semuanya sendiri. Ia agak pekat walau bagaimanapun. Baiklah, dia mau dia menciskan. Versi na jauh lebih baik. Sangkan meridal segelas dan sang campur suara sedap kepada saya dan tambah sedikit kilauan. Oh ya, letakkan gula-gula kapas di atasnya dan semuanya siap. Robot, cuba apa yang telah kita buat. Selamat menjamu selera. Reeds is a price as to a cocktail nasdar gap. Reeds is a brand taken money. Oh, your dito to these capes, Vincent. Yo, scared logic niya. Di ipot sa outitons cocktail. Turn in the boat. Diyan nampi. Chantate. Legay, mana rasanya? Saya jatuh cinta. Yeah, saya sorry sa lagi word damn tapsa. Sir, what just Saturday, this ear swing is unby it by the bike. Oh, yes, Renjik ni. Goncang at ni bro. I don't like his car. Nenek, dia melakukannya dengan baik. Ya. Dan apa yang Kurt hasilkan, mari kita cuba. Whoa. Yo, Saturday short night cumate down this. Hampir penuh. Oh. Wow, siapa yang menang? Saya? Ya, saya menang. Akhirnya.